A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatan wassalaman ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bab ke-12 dalam kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman membincangkan hukum berkaitan sifatil huruf, sifat-sifat huruf. Dalam episod lepas, kita dah bincang yang mana sifat huruf ni terbahagi kepada sifat zatiyah dan sifat aradiyah. Dan kita sedang membincangkan sifat zatiyah, yang mana sifat zatiyah ni terbahagi kepada dua bahagian, iaitu sifat yang mempunyai lawan dan sifat yang tidak mempunyai sifat berlawanan. Untuk bahagian pertama, sifat yang berlawanan ada 11 sifat semuanya. Dalam episod lepas, kita dah syarah panjang Al-Hams lawannya Al-Jahr. Jom kita sambung pada sifat seterusnya, iaitu sifat Asyiddah lawannya Ar-Rakhawah. Dan antara kedua-dua sifat ini ada sifat pertengahan, iaitu sifat Al-Bainiyah, iaitu kuat lawannya lembut, pertengahannya adalah tidak sempurna seperti kedua-duanya. Jom kita baca makna satu persatu daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Asyiddah, apakah yang dimaksudkan dengan asyiddah? Dari sudut bahasa maksudnya kuat, dari sudut istilah, asyiddah maksudnya menahan lontaran suara ketika menyebut hurufnya. Kenapa? Kerana sangat bergantung pada makhrajnya. Inilah yang dimaksudkan dengan asyiddah. Kuat. Kita tahan lontaran suara ketika mana kita nak menyebut huruf-huruf yang ada sifat asyiddah ni. Sebab untuk huruf asyiddah ni sangat bergantung kepada makhrajnya. Melibatkan 8 huruf. 8 huruf asyiddah dikumpulkan pada perkataan ajidu qatin bakat. Ajidu qatin bakat. Inilah huruf-huruf asyiddah, iaitu huruf hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf dan ta. Inilah huruf-huruf asyiddah yang mana jumlahnya 8 huruf. Huruf tersebut juga berbeza pada kekuatannya jika terdapat sifat al-jahr dan al-itbaq bersama sifat asyiddah. Huruf yang paling kuat adalah huruf ta. Peringatan. Kekuatan sesuatu huruf bergantung kepada berapa banyak sifat yang kuat yang ada pada huruf tersebut. Begitu juga kelemahan sesuatu huruf bergantung kepada berapa banyak sifat yang lemah yang ada pada huruf tersebut. Ini nota lah yang kita perlu faham berkaitan sifat-sifat huruf. Ada huruf yang dikategorikan sebagai kuat, ada huruf yang dikategorikan sebagai huruf yang lemah. Bergantung kepada sifat-sifat yang terdapat pada huruf tersebut. Okay, ini sifat huruf asyiddah. Asyiddah ni kira huruf kuat. Okay, di pertengahan antara asyiddah dan ar-rakhawah adalah at-tawassut. At-tawassut. At-tawassut dari sudut bahasa maksudnya seimbang. Dari sudut istilah, seimbang suara ketika menyebut hurufnya. Maksudnya untuk at-tawassut ni dia antara tengah-tengah. Dia tidak termasuk dalam kategori asyiddah, kuat, dan dia tidak termasuk dalam kategori ar-rakhawah, lembut. Jadi di tengah-tengah, tawassut. Huruf untuk at-tawassut ada 5 yang digabungkan pada lin umar. Lin umar, iaitu huruf at-tawassut, huruf lam, nun, ain, mim dan ra. Lam, nun, ain, mim dan ra. Sebahagian menamakan al-bainiyah kerana tidak sempurna suara tertahan ketika menyebut hurufnya seperti pada huruf asyiddah. Juga tidak sempurna keluarnya seperti pada huruf ar-rakhawah. Ia bersifat pertengahan antara suara tertahan dan suara dikeluarkan. Okey, tadi kita dah dengar maksud asyiddah. Lawan asyiddah adalah sifat ar-rakhawah. Ar-rakhawah maksudnya lembut. Ini dari sudut bahasa. Dari sudut istilah, keluarnya suara ketika menyebut huruf kerana kurang bergantung kepada makhrajnya. Ar-rakhawah keluar suara sebab kurang bergantung kepada makhraj. Ini lawannya daripada asyiddah tadi. Asyiddah tadi kuat, tertahan suara. Asyiddah tadi menahan lontaran suara ketika menyebut huruf kerana sangat bergantung dengan makhraj. Jadi lawannya ar-rakhawah, lembut, keluarnya suara ketika menyebut huruf kerana kurang bergantung kepada makhrajnya. Huruf untuk ar-rakhawah.
huruf-huruf yang ada sifat ar-rakhawah ni jumlahnya 18, berbaki daripada huruf asyiddah dan huruf al-bainiyah atau at-tawassut. Huruf dia adalah huruf ta, ha, kha, zal, zai, sin, shin, sad, dad, wa, ghain, fa, ha, waw, ya, alif mat, waw mat dan ya mat. Jadi inilah 18 huruf ar-rakhawah baki daripada huruf asyiddah dan huruf al-bainiyah atau tawassut. Huruf hijaiyah terbahagi antara sifat-sifat tersebut, iaitu huruf-huruf adidu qatin bakat adalah huruf asyiddah, huruf lin umar adalah huruf at-tawassut. Bakinya huruf ar-rakhawah. Bakinya ada sifat ar-rakhawah. Perkongsian berkaitan yang kedua, sifat berlawanan daripada sifat az-zatiyah ni saya kongsi daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Panduan lengkap ilmu tajwid. Bagi anda yang berhajat untuk dapatkan panduan lengkap ilmu tajwid ini, dapatkan di www.nashrulquran.com atau hubungi admin Akademi Nashrul Quran di 0167182825. Jangan lupa like, komen, share, subscribe YouTube channel Katatib Al-Quran. Follow juga semua sosial media Katatib Al-Quran. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.